Apa makna nasara? Dia telah menolong. Fi'il madhi. Ayah. Madhi nasara, dia telah menolong. Cuba buka diagram belakang. Apa ni? Buku kita untuk surat belakang. Surat belakang, buka kotak. Dah pernah isi kotak? Kotak 4 segi sama. Pernah isi 4 segi sama, Okey. Tak ada muka surat. Dia dia sepatutnya ada ni. Tak banyak kotak-kotak. Tak apa. Nampak? Saya banyak nampak kotak. Oh ni perempuan lah. You see tak lepas ni. Okey, ini kotak kosong itu fi'il madhi nasara. Nasara, cuba bawah tu, ruang bawah tu terjemah. Nasara maknanya dia menolong. Nasara, dia telah menolong. Oh, kata pola pola dulu saya tak nak ambil semua tu kata yang diguna dalam Quran saja. Okey. Selepas ini bermakna saya nak tuan-tuan berbincang tentang sifar 1A. 1A bunyi macam mana? Diagram warna kuning, fa'ala yaf'ulu. Fa'il mudhari'. Macam mana fa'il mudhari' bunyi yaf'ulu? Cuba bariskan. Yansuru. Okey, kalau nak terjemah yang suruh macam mana? Dia sedang atau dia akan menolong. Yang suruh. Yang suruh. Dia sedang atau dia akan menolong. Okey, cuba bunyikan masdar sifar 1A. Fa'lan. Fa'lan. Apa makna masdar? Masdar makna kata terbitan. Macam mana bunyi nas? Fa'lan akan sama pattern dia. Ikut dia pattern fa'lan akan jadi nasrun. Apa makna nasrun? Pertolongan. Nasrun, pertolongan. Nasrun, pertolongan. Isim fa'il bunyi macam mana? Fa'ilan akan jadi nasirun. Nasir. Ada orang nasir kan? Apa makna nasir? Orang yang menolong atau penolong. Nasir.
Lepas isim fa'il, isim maf'ul. Macam mana bunyi maf'ul? Maf'ulan, maf'ulan, maf'ulan. Macam mana bunyi? Mansurun. Ada nama orang mansur? Ada juga. Nasir pun ada, mansur pun ada. Kalau nak terjemah mansur apa? Isim maf'ul, isim fa'il, orang yang menolong. Isim maf'ul, orang yang ditolong. Ini ruang ini memang orang yang ditolong, mansur. Orang yang diberi pertolongan, mansur. Boleh tak nama anak mansur? Boleh. Al-Mansur serta Al-Mansur billah. Orang yang diberi pertolongan oleh Allah. Tak ada. Nasir. Tak ada. Fa'ilan. Kakak itu kata fa'ilan, nasir. Orang yang menolong. Lepas isim maf'ul apa? Fi'il. Fi'il amar. Apa makna fi'il amar? Suruhan atau perintah. Macam mana bunyinya? Uf'ul. Uf'ul. Cuba. Unsur. Uf'ul. Unsur. Apa makna unsur? Tolonglah oleh. Mana dapat engkau itu? Sebab kalau kita terbalikkan, kita punya diagram fi'il amar bermula dari anta. Kita dapat engkau, tolonglah oleh engkau. Dapat tak? Unsur, tolonglah oleh engkau. Tengok kakak ni punya lagi sempit-sempit terjemahan ni. Memang terjemahan ni ruang kosong. Wah, ada ni sempit-sempit, selit-selit. Yang sebenarnya ruang bawah kotak bawah tu untuk terjemahan. Okey, lepas tu masuk kolom bawah. Jangan kolom terjemahan tu, kolom yang bawah tu. Isim apa? Bukan, isim fi'il. Fi'il nahi. Apa makna fi'il nahi? Larangan. Macam mana bunyinya dalam sifir? La taf'ul. La taf'ul. Cuba bariskan. La taf'ul. La tansur. La tansur. Apa makna la tansur? Janganlah engkau. Kalau sini kan. Ini ruang isim dan fi'il nahi. Ya Allah. Dia sampai ke sana. Dia turun ke bawah. Tak nampak. Pakailah kanta. Selepas fi'il nahi apa? Isim makan. Isim makan. Okey. Bunyi macam mana? Maf'alun. Bunyinya mansarun. Apa makna mansarun? Makan makna apa makan? Bukan makan tu. Tempat memberikan pertolongan. Selepas isim makan apa? Isim zaman. Apa makna zaman? Masa dilakukan perbuatan. Sama pattern dia mansarun. Maf'alun maf'al. Sama. Yang ini maknanya masa memberikan pertolongan.
Kalau isim alat mif'alun. Cuba bunyikan mif'alun. Min sarun. Okay, min sar. Apa makna min sar? Alat yang digunakan untuk menolong. Fi'il madhi majhul bunyi macam mana? Fu'ila. Bunyinya fu'ila. Nusira. Fi'il madhi bermula daripada apa domainnya? Huwa, mana dia telah ditolong. Bukan dia menolong, dia telah ditolong. Fi'il mudhari' majhul bunyi macam mana? Yuf'alu. Yuf'alu. Cuba bariskan. Yunsaru. Fi'il mudhari' bermula daripada huwa, dia sedang, atau dia akan ditolong atau diberi pertolongan. Okey, mari kita terjemahkan semula. Nasara mana? Dia telah menolong. Okey, fi'il mudhari' yang suruh dia sedang atau akan menolong. Nasrun isim ke fi'il? Isim. Apa tanda di isim? Tanwin. Apa makna nasrun? Pertolongan. Nasrun. Ada orang nama Nasruddin, Nasrullah. Okey, isim fa'il makna apa isim fa'il? Orang yang melakukan perbuatan itu. Nasrun makna orang yang menolong. Dia isim ke fi'il? Isim. Kemudian isim maf'ul. Apa makna isim maf'ul? Orang yang kena, iaitu mansur makna orang yang ditolong atau diberi pertolongan. Fi'il amar makna apa? Fi'il amar suruhan. Unsur, macam mana nak terjemah? Tolonglah oleh mana pak engkau ni? Sebab fi'il amar bermula daripada anta. La tansur, fi'il nahi. Apa makna fi'il nahi? Larangan. Janganlah engkau tolong. Mansar, tempat. Makan mana tempat? Tempat menolong. Tempat dilakukan perbuatan itu. Isim zaman maknanya masa dilakukan perbuatan itu, masa menolong. Isim alat, apa makna alat? Alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan, alat menolong. Bukan semua ini digunakan. Ni hanya beberapa perkataan saja digunakan, tetapi paling kurang kita tahu macam mana nak kerjakan perkataan. Okey dah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah kaedah memecahkan satu perkataan. Ya, apa
akhirnya kita boleh pecah sampai 12. Kalau kita dapat pecahkan sebelum ni perkataan qala kan, bukan semua perkataan, tapi bukan semua 12 terlibat, tapi 7 saja terlibatkan. Pelajaran minggu lepas, ya. Jadi kalau kita ingat, kalau qala punya pecahan yang 7 tu, bermakna kita ingat berapa? Separuh Quran. Wih, hebatnya. Tambah meja tu. Separuh tu yang dari warna pink. Hanya 1,700. Tapi 1,700 tu sangat hebat. Itu perkataan yang paling kerap digunakan dalam Quran selepas isim dan harf tidak. Ya? Mana kalau, tapi kita mesti boleh memecah lah. Tahu memecah. Pertama, kita kena kenal dulu dalam 12 sefer ini ada berapa fi'il. Cuba senaraikan fi'il. Pertama, fi'il madhi. Kedua, fi'il mudhari'. Ketiga, ini bukan fi'il, isim. Lagi fi'il amar. Lagi fi'il nahi. Lagi madhi majhul. Lagi ada berapa fi'il? 6 fi'il. Dan baki dia tu adalah isim. Bermakna dalam 12 sektor kita ada 6 fi'il dan 6 isim. Kalau fi'il kita nak pecah melalui diagram warna apa? Kuning. Jalan saja, dia akan jadi. Okey, cuba jalankan. Fi'il madhi. Huwa nasara. Jangan tahu makna nasara je, sebab itu baru huwa. Huma, hum. Apa makna nasaru? Mereka telah menolong. Okey, hiya nasarat. Huma kunna nasarta. Anta nasarta. Antuma nasartuma. Antunna antum. Apa makna nasartum? Antum makna apa? Kamu semua telah menolong. Anti nasarti. Antuma nasartuma. Antunna nasartuna. Ana nasartu. Nahnu nasarna. Okey, dapat pecahan tu tak ada pecahan yang ke-15. Hanya 14 tu je. Tapi mesti cepat-cepat dapat faham. Okey, cuba pecahkan fi'il mudhari'. Huwa yansuru. Huma. Hum yansuru. Jangan bunyi so. Dia su. Tengok tu. Kalau su sampai ke habis bunyi su. Jangan bunyi yansuruna. Ya, yansuruna. Okey, hiya tansuru. Huma tansuruni. Hunna yansurna. Nah, apa makna yansurna? Perempuan. Mereka perempuan sedang atau akan menolong. Anta tansuru. Antuma tansuruni. Antum tansuruna. Anti tansurina. Antuma tansuruni. Antunna yansurna. Ana ansuru. Nahnu nansuru. Apa makna nansuru? Kami sedang atau kami akan menolong. 14 saja. Lepas tu masuk fi'il amar pula. Cuba jalankan fi'il amar. Anta unsur. Antuma. Semula tengok disiplin baris tu. Unsur. Kalau antuma unsura. Semula. Anta unsur. Antuma. Antum. Apa makna unsuru? Mana jangan pula. Fi'il amar. Tolonglah oleh kamu semua. Semula. Antum unsuru.
Anti, antuma, antunna, unsurna. Apa makna unsurna? Tolonglah oleh kamu semua. Okey, nahi pula. Anta la tansur. Okey, itu punca dia. Kalau nak jalankan ikut diagram fi'il amar. Okey. Anta la tansur. Mana apa? Janganlah engkau menolong. Janganlah kau beri pertolongan. Okey. Antuma antuma la tansura. Antum, anti, antuma. Apa makna la tansura? Janganlah kau berdua perempuan menolong. Antunna la tansurna. Okey, itu 4 fi'il kan? Fi'il yang kelima, fi'il apa? Madhi majhul. Diagram apa pula nak guna? Hijau, belang-belang. ada diagram belang-belang ke? Tak ada. Okey, jadi diagram apa nak diguna ni? Tetap diagram kuning, iaitu diagram fi'il madhi. Cumanya makna dia berlainan. Dia punya cara menjalankan sama. Diagram warna kuning tadi fi'il madhi. Fi'il madhi, cumanya makna dia lain. Okey, cuba jalankan. Huwa nusira. Apa makna nusira? Dia telah ditolong, bukan menolong. Terbalik mana Dia tu bukan pelaku dah, dia tu yang kena. Tapi dhamir dia sama ya cara jalankan dia. Okey, cuba jalankan. Huwa nusira. Huma. Hum. Siapa nasaru salah. Mesti baca nusi. Sampai ke bawah sini. Nusira, nusira, nusiru. Okey, hiya nusirat. Huma. Apa makna huma nusirata? Mereka berdua perempuan telah ditolong. Okey. Hunna nusirna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Apa makna nusirtu? Aku telah ditolong. Nahnu. Nahnu nusir. Nah, perbezaan baris saja. Dan memberi perbezaan makna. Memberi perbezaan makna. Yang sana menolong, yang sana ditolong. Diagram yang sama juga. Seterusnya fi'il yang keenam, fi'il apa? Mudhari' majhul. Nak guna diagram warna apa? Kuning juga, iaitu kolom fi'il mudhari'. Okey, cuba jalankan fi'il mudhari'. Mudhari' bermula daripada apa? Huwa. Okey, cuba jalankan. Huwa yunsaru. Apa makna yunsaru? Sedang ditolong, diberi pertolongan. Okey, semula. Huwa yunsaru. Huma. Semula. Okey, huwa yunsaru. Huma yunsarani. Hum tahu mana yunsaruna? Mereka sedang atau akan diberi. La'allahum yunsarun. Apa makna la'alla?
hum yunsaruna, diberi pertolongan. Nampak? Itu fi'il apa tu? Fi'il mudhari' majhul. Okey, semula. Hiya tunsaru, huma, hunna, yunsarna. Semula, hunna yunsarna. Apa nak yunsarna? Hunna. Mereka semua perempuan sedang atau akan diberi pertolongan. Anta tunsaru, antuma tunsarani. Semula, antuma, antum. Siapa bunyi tan tadi? Tun. Mesti ikut pattern dia tu. Antum tunsaruna, anti. Anti tunsarina. Semula, anti. Antuma, antunna, tunsarna. Semula, antunna. Apa mana tunsarna? Mereka, kamu semua perempuan sedang akan ditolong, diberi pertolongan. Ana unsaru, nahnu nunsaru, huwa yunsaru, huma yunsarani, hum la'allahum yunsaruna. Apa mana la'allahum yunsaruna? Di sini agarlah, agar hum, mereka akan diberikan pertolongan. Itu maknanya kalau tuan-tuan menguasai 4 fi'il ni dengan diagram tu, dah tak ada apa dah. Habis fi'il dalam Quran tuan-tuan kuasai. Satu pun tak tercicir dalam Quran. Sebab fi'il itu je yang ada. Okey. Kalau 6 tu yang kita tanda merah tu adalah fi'il, bermakna yang bakinya adalah isim. Semua tu isim. Isim nak pecah guna diagram mana? Kuning ke, hijau ke, biru ke, putih ke? Hijau. Jangan guna diagram warna kuning lagi. Siapa guna isim menggunakan diagram warna kuning, maka dia akan sesat. Sebab isim cara memecahnya ialah diagram warna hijau. Okey, cuba ambil contoh isim fa'il. Apa isim fa'il bunyinya? Isim fa'il nasirun. Guna diagram warna hijau. Nasir. Okey. Nasir makna apa? Orang yang laki ke perempuan? Lelaki. Dua ke ramai? Macam mana nak terima secara tepat dia? Nasirun. Berapa orang? Seorang lelaki yang menolong. Itu baru betul Nasirun. Tapi kalau nak 2 orang lelaki yang menolong, Nasirani. Atau kalau orang-orang lelaki yang menolong, ataupun juga digunakan dalam juga isim jamak taksir. Apa jamak taksir juga digunakan, iaitu ansar. Golongan ansar. Apa makna ansar? Orang-orang yang menolong. Kunu ansarallah. Jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Okey.
Seorang perempuan yang memberi pertolongan, nasiratun, nasirah. Adik saya nama Nasirah. Rajin masak. Memang ayah saya bagi untuk apa. Bila adik saya tu rajin, malaslah abang-abangnya. Tunggu adik dia masak. Adik saya masak daripada sekolah rendah dah pandai masak. Rajin. Tapi itulah satu-satunya buah hati. Kami semua adalah jantan, itulah buah hati maknya. Nasirah, seorang perempuan. Terbalik pula dengan saya punya anak-anak, 6 perempuan. 3 lelaki. Iya. Ya, saya rajin-rajin Melaka. Gaji menyepah. Anak dah besar ni ada 9. 4 pandai mengemas, 4 pandai menyepah. Sepah kat apa ni, kemas kat depan, bersepah kat dapur. Kemas kat dapur, bersepah kat depan. Itulah kehidupan macam lapangan terbang. Tidak pernah surut. Okey. Bila kita dapat isim, kita boleh pecah seorang perempuan yang menolong bunyinya nasirah. 2 orang nasiratani atau jamak dia nasiratun atau nasiratin. Semua isim hendaklah dipecahkan, tapi tak semua boleh pecah juga. Misal kata perkataan nasrun, isim masdar, dia boleh satu pertolongan disebut nasrun, 2 nasrani atau nasraini. Kalau jamak dia tengoklah ada tak dalam kamus. Mungkin ada jamak taksir dia ke, nasair ke, mungkin. Juga disebut dalam bentuk muannas iaitu nusrah, iaitu pertolongan, nusrah. Okey, jadi maknanya bila isim pecahkan dengan diagram warna hijau. Kalau dia tu fi'il, pecahkan diagram warna kuning. Itu saja. Kalau dia haraf, pecahkan dengan diagram warna. Kalau dia tu haraf, nak pecahkan dengan diagram warna pink. Kalau haraf jangan pecah-pecahkan, tuan-tuan. Sebab haraf tu mabni, dia takkan boleh dipecahkan. Okey. Apa makna fi? Fi. Pada, di dalam. Okey, boleh ke kita pecah? 1 di dalam, 2 di dalam, 3 di dalam? Tak ada. Fi itu sampai kiamat fi dah. Jadi bila haraf tidak ada pecahannya. Cumanya haraf ini sudah kita muatkan dalam diagram warna pink, macam itulah selama-lamanya. Begitu juga dengan isim dalam diagram warna pink tu jangan dipecah-pecahkan dah. Sebab itu adalah kebanyakan isim-isim yang mabni, kekal macam tu, tak payah pecah dah. Kalau ada pun macam isim mausul, isim isyarah tu dia dah dipecahkan dalam diagram tu sendiri. Boleh? Jadi maknanya kalau tu tak payah dipecahkan. Mari kita tengok ayat kita semula. Wa ittakhadhu, mereka telah mengambil. Fa'il apa tu? Madhi. Fa'il dia siapa? Hum. Hum tu siapa? Orang-orang kafir. Okey, boleh tak Kak? Lubuk lobak dah. Jatuh. Susah sangat ke pelajaran hari ni? Sampai terbang-terbang. Ambillah 2-3 kursi. Nanti kalau kita nak pakai meja besar tu, kita kena kemas. Sebab dia orang akan, masjid ni akan guna untuk program-program lain. Itulah dia orang kata. Memanglah boleh Abang Muhammad. Abang kiri kanan depan belakang kosong.
Semua boleh guna. Dia orang tu terselit satu. Okey. Mereka iaitu siapa tadi mereka tu? Orang kafir. Mereka telah mengambil. Maf'ul bih di mana? Alihatan. Jangan lupa. Ni lambat jawab ni mesti apa? Belum melekat betul-betul. Maf'ul bih bagi atas. Mereka iaitu orang kafir telah mengambil Tuhan-Tuhan. Ni berhala-berhala. Makna di situ min dunillah, selain dari Allah. Duni itu bagi bawah sebab apa? Sebab dia bagi bawah sebab dia haruf jar, lepas haruf jar. Dan dia dalam masa yang sama dia berperanan sebagai mudhaf. Ada dua peranan dia dah. Dan Allah jadi mudhafun ilaih. Mereka orang kafir telah mengambil sembahan-sembahan, Tuhan-Tuhan dari selain Allah, la'alla, agar hum, mereka tu siapa? Orang kafir tu yunsaruna, diberi pertolongan oleh siapa? Berhala-berhala. Sebab tu dia orang sembah berhala, tak faham-faham. Yang bagi pertolongan, bagi nikmat dan rezeki, Allah cerita dalam ayat 71, 72, 73 ialah Allah. Sedangkan mereka iaitu orang kafir mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah agar mereka itu diberi pertolongan. Sebab tu mereka nak murah rezeki, dia minta kat Tuhan dia kan. Ada masalah dia minta kepada Tuhan. Inilah masalah dia orang kafir ni. Cuma saya nak tahu waw tu waw apa? Waw permulaan tu wattakhadhu. Ayat 74 istinafiyah, istinaf. Itu adalah waw istinaf. Waw permulaan. Okey, tuan-tuan, jangan balik dulu, masa belum tamat. Okey, satu ayat lagi lepas tu kita balik. Ayat ni pendek saja. Kita terus terjemahkan. Okey, tuan-tuan, mari. La. Okey, apa makna la? Tidak. Ya? Kenapa tak terjemah jangan? Yalah kan nafi. Apa tanda dia tu nafi? Kalau apa ni haruf nafi dia tak ganggu siapa-siapa. Dia tak ganggu fi'il mudhari'. Kalau la nahi, dia akan matikan fi'il mudhari'. Dia akan buang nun. Dia harf jazam, dia mesti akan terganggu fi'il mudhari' kalau dengan jangan. La yastati'una. Yastati'una fi'il apa tu? Mudhari'. Dhamir dia apa? Hum. Cuba kalau huwa, cuba jalankan. Huwa yastati'u. Huma, hum, apa na yastati'una, mereka mampu. La yastati'una, istata'a. La yastati'una mana apa? Mereka tak mampu. Okey, cuba jalankan daripada huwa. Tapi tambah la tak mampu ni. Okey, huwa la yastati'u. Tambah la aje lah. Dia tak mampu. Okey, huma la yastati'ani. Huma la yastati'ani. Hum la yastati'una. Ini dia. Hum la yastati'una. Mereka tidak mampu. Hiya la tastati'u. Semula hiya la tastati'u. Tambah la dia. Huma la tastati'ani.
Hunna la yastati'na. Semula. Hunna la yastati'na. Anta la tastati'u. Antuma la tastati'ani. Hum la yastati'una. Anti la tastati'ina. Anti la tastati'ina. Antuma antunna la tastati'na. Ana la astati'u. Apa makna la astati'u? Saya tak mampu. Okey. Nahnu la nastati'u. Nahnu la nastati'u. Huwa la yastati'u. Huma la yastati'ani. Hum fi'il apa ni? Mudhari. Fi'il mudhari. Bila jumpa fi'il mudhari, cari apa? Fa'il. Siapakah fa'ilnya? Hum, iaitu dhamir tu. Hum kan? Yastati'una. Hum tu siapa? Mereka. Mereka tu ialah berhala ke orang kafir? Di sini berhala, iaitu alihah. Tuhan-tuhan mereka tadi tidak mampu. Sembahan-sembahan selain Allah tu, pokok, batu, berhala itu tidak mampu. Mana maf'ul bih? Maf'ul bih bagi apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Mana dia? Nasra. Apa makna Nasra? Mulalah tu, belum padam lagi. Ni Nasrun, makna apa? Pertolongan. Ni tetapi bagi atas sebab apa? Sebab dia maf'ulun bih bagi atas, tetapi dia tak ada tanwin. Sebab apa? Mudhaf. Soalan yang sangat banyak tanya, kenapa isim tu tidak ada alif lam dan tanwin? Dia ada dua peranan lah. Dia tak ada alif lam dan tanwin sebab dia mudhaf. Dia bagi atas sebab dia sebab maf'ulun bih. Ya, tapi kali ini kita tak dapat nak terjemah pertolongan, terjemah menolong juga. Kalau ni mudhaf, mana mudhafun ilaih? Hum. Sampai hati kakak mengatakan dia mudhafun ilaih. Apa sebabnya? Isim macam Mulalah. Inilah mudhafun ilaih. Sebab DM DI Domer muttasil dengan isim. Isim kan? Isim apa tadi? Masalah. Asalnya Nasrun. Dia bertukar bagi atas sebab dia maf'ulun bih. Dia tidak ada alif lam dan tanwin sebab mudhaf. Hum ni akan jadi sebab Dhamir muttasil bercantum. Dah lah, muttasil itu memang bercantum. DMDI Dhamir muttasil dengan isim, mesti mudhaf ilaih. Jadi dia boleh jadi maf'ulun bih dengan mudhaf pada satu masa? Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Okey, cuba tuan-tuan terjemah. La yastati'una.
Mereka tak mampu. Mereka tu siapa? Ya, sembahan-sembahan tu, ya, yang mereka sembah selain Allah tu tak mampu. Nasra, memberi pertolongan hum mereka. Asal tidak mampu menolong mereka. Okey, la yastati'u nasrahum. Lepas tu wahum. Wa mana apa? Dan. Hum. Mereka tu siapa? Orang-orang kafir pula, ya. Okey, tak apa. Mari kita tengok hum ni ialah al-kafirun. Kafiruna. Waw tu waw apa tuan-tuan dan puan-puan? Waw ataf lagi. Waw, berapa jenis waw? Waw ataf, waw qasam lagi. Waw hal. Okey. Wahum lahum jundum. Oh, kalau saya punya ni waw ataf saja dia kata. Tapi ada tak terjemahan yang tulis wal hal? Sedangkan ada tak? Ada. Ada kakaknya. Okey, kalau tu saya suka terjemahan tu sebab itu waw tu adalah waw hal. Sedangkan hum, mereka tu siapa? Orang kafir. Orang kafir itu apa tu? Wahum lahum, bagi mereka jundun. Apa makna jundun? Tentera. Ya. Lahum tu kemudiankan terjemahan dia. Jadi sebenarnya ini hum jadi apa? Mubtada. Sedangkan mereka iaitu orang kafir, mana khabar? Ini adalah khabar. Tolong terjemahkan mubtada dan khabar sebaik-baiknya. Wahum jundun. Hum mereka X adalah jundun, tentera-tentera. Mereka adalah tentera-tentera muhdaruna. Ini adalah sifat muhdaruna. Cuba tuan-tuan tengok muhdaruna makna apa? Dihadapkan. Mereka adalah tentera-tentera yang dihadapkan, ya, dihadirkan. Tuhdiruhum asyayatin lid-difa' anhum ammal asnam fala tufiduhum syai'. Okey, mari kita tengok di sini. Dia ni daripada perkataan apa? Okey, tak apa. Hadara, hadir, itu sefer 1. Tapi cuba tuan-tuan pergi kepada sefer 2. Sefer 2 diagram warna kuning bunyi macam mana? Af'ala. Af'ala. Kalau hadara, dia telah hadir. Dia telah hadir. Sefer 1. Kita pergi ke sefer 2. Ahdara. Apa makna ahdara? Dia telah menghadirkan. Menghadirkan makna membawa, memberi. Saya menghadirkan hidangan ini kepada kamu. Makna membawa. Itu makna dia telah dihadirkan, dihadapkan, diberikan. Okey, fi'il mudhari' bunyi macam mana? Yuf'ilu. Cuba bariskan. Yufdiru. Okey. Cuba tuan-tuan pergi. Okey, ini kolom nombor 1 fi'il madhi, kolom nombor 2 terus lompat kepada kolom nombor 5. Isim apa?
isim maf'ul. Jangan lupa isim maf'ul makna apa isim maf'ul? Yang kena buat. Okey, macam mana bunyi isim maf'ul? Muf'alun. Muf'alun, cuba. Muhdarun. Kolom nombor 5 isim maf'ul Okey, muhdarun maknanya orang yang seorang lelaki yang bukan tolong, dihadirkan atau dihadapkan dihadirkan atau apa terjemah tadi Pak? Disiapkan, dihadirkan, disiapkan. Okey. Disiapkan, okey, dihadirkan makna disiapkanlah dibawa. Disiapkan. Okey. Dihadirkan atau disiapkan. Okey, ini satu orang lelaki yang disiapkan atau dihadirkan disebut muhdarun. Dua orang muhdarani ataupun jamak dia muhdaruna. Ni apa makna muhdaruna? Orang yang disiapkan. Okey, jundun muhdaruna, tentera-tentera yang disiapkan. Tak payah sebut orang dah sebab ni dah orang. Tentera ni memang orang. Iaitu tentera-tentera yang disiapkan. Okey, semula. Sedangkan walhal. Sedangkan atau padahal hum mereka orang kafir. X adalah itu mubtada khabar Mereka iaitu orang kafir adalah jundun, tentera-tentera muhdaruna yang disiapkan. Kalau dalam tafsir saya yang disiapkan dihadirkan oleh syaitan. Lahum mereka ni siapa? Tak. Alihah iaitu berhala. Sedangkan mereka adalah tentera-tentera yang disiapkan untuk berhala mereka. Makna dia orang yang mempertahankan berhala kan. Dia yang jaga, dia yang solekkan, dia yang basuh, dia yang cuci, dia taruh minyak wangi, dia yang colokkan apa semua tu. Mereka lah. Siapa yang siapkan orang kafir sampai sayang sangat kat berhala tu? Syaitan. Ini itu tafsir Mana mereka ni orang kafir ni adalah tentera-tentera yang disiapkan oleh syaitan untuk mereka, iaitu untuk berkhidmat kepada berhala-berhala mereka itu sendiri. Boleh. Sedangkan berhala tu tak bagi apa pun manfaat untuk mereka. Okey, cuba tuan-tuan terjemah semula. Allah mempertikaikan mereka tu mengambil berhala selain daripada Allah dengan tujuan agar mereka orang kafir itu ditolong. La yastati'una, mereka iaitu berhala tu tak mampu nasrahum, memberi pertolongan mereka tu tak mampu menolong mereka. Mereka tadi siapa yang tak mampu tu? Berhala tak mampu menolong mereka. Mereka tu siapa? Orang-orang kafir. Sedangkan mereka iaitu orang-orang kafir tu adalah jundun muhdaruna, tentera-tentera yang disiapkan ataupun pekerja-pekerja yang disiapkan lahum untuk berhala-berhala. Dialah yang jaga dia apa semua tu. Macam mana dia nak tolong? Sedangkan orang kafir itu sendiri disiapkan oleh syaitan untuk tolong berhala-berhala yang tak dapat bergerak tu. Faham ceritanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.